Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, korang dah boleh baca Al-Quran dalam smartwatch. Ini dia M77 Max Smartwatch Muslim Edition. Packaging je dah nampak vibe-vibe Ramadan. Apa yang korang akan dapat dalam box ni adalah user manual, kepala smartwatch dengan paparan 2.01 inci, sesuai lah untuk nampak bergaya. Tali silikon selesa je bila nak pakai seharian. Dan juga magnetic charger. Design dia memang nampak sangat premium dan modern. Plus Muslim friendly guys. Korang tengok tu, macam-macam Islamic design ada. Dengan kapasiti bateri 400 mAh, boleh pakai untuk seharian. Tak lupa juga dia colorless air. Jom kita tengok feature-feature menarik dalam smartwatch ni. Ada ayat Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ada ya guys. Lepas tu korang boleh tengok juga dia punya bacaan dia. Dan ada juga audio dia. Selain tu, dia ada juga apa ni? Tasbih. So kalau korang nak berzikir sambil berjalan, boleh guys. Pakai je smartwatch ni, boleh berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, ada juga kiblat. Kiblat ni, kalau korang nak cari arah kiblat, korang pusing-pusingkan jam ni sampai dia berlampu. Nanti jumpalah arah kiblat tu. Okay, next ada juga ni kalau korang nak perbaiki diri, nak tambah baik lagi dengan amalan harian, korang boleh bacalah apa-apa yang ada dekat sini. So dia akan ajarkan. Lepas tu ada prayer time. Ini untuk waktu-waktu azan. Nanti dia akan keluarlah azan daripada sini. So korang tak adalah tertinggal waktu solat. Kemudian ada juga kalender hijrah. Okey, ada juga doa-doa pilihan. Contoh doa masuk rumah, doa waktu pagi, doa waktu petang, doa pergi market, doa pergi masjid dan macam-macam lagi. Dan kalau korang suka bersukan, ada juga sukan punya bacaan. Contoh kalau korang berlari berapa step ada, lepas tu kalori berapa yang burn, macam-macam lagi guys. Kamera, music, lepas tu kalender, game, calculator, QR code, setting, macam-macam lagi guys. Banyak sangat feature-feature menarik kat dalam ni. Memang sangat berguna lah. Berbeza dengan smartwatch yang lain tau. Kalau korang tak nak face watch yang sedia ada ni, korang boleh tukar juga tau. Korang pergi aplikasi dia dan pilih je macam-macam smartwatch, face watch yang korang nak dan tinggal download saja. Contohnya aku pilih yang ni nampak cantik. Nice gila. Macam-macam lagi guys. Jujur aku cakap, jam ni memang sangat berguna kalau korang pergi ke tanah suci untuk buat umrah ataupun haji. Sebab macam-macam feature ada. Harga dia bawah 200 je. Tapi hari tu aku tengok ada promosi dalam RM99 kot. Nanti kalau korang teringin nak beli, aku letakkan dekat beg kuning.